Pokok ni sangat kaya dengan khasiat. Setiap titisan getahnya sangat berharga. Tahukah anda ini pokok apa? Jom kita kenali. Pokok melung tembaga suasa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sememangnya daun tembaga suasa ni boleh didapati secara online, dijual secara meluas kerana ianya diperakui secara umum mujarab bagi merawat penyakit yang berkaitan dengan angin. Kaedah penggunaan ialah dengan menyalai daunnya di atas api dan disapu dengan minyak masak, kemudian dibalut di tempat yang sepatutnya. Rawatan ini sangat masyhur digunakan bagi pesakit yang mengidap bengkak patah. Banyak juga maklum balas yang mengatakan ianya mujarab untuk rawatan sakit lutut. Kaedah pembiakannya pula ialah melalui biji benih yang akan bertunas menjadi anak pokok. Sekadar itu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.